seorang warga asing, sama ada lelaki atau perempuan, bertemu jodoh dengan rakyat negara kita, okay, berkahwin secara sah, daftar perkahwinan di Malaysia, dasar semasa kerajaan adalah mereka ini dibenarkan bekerja. Tapi bukan automatik, mereka kena mohon dengan Ketua Pengarah Jabatan Immigration, sebab semasa mereka berkahwin dengan warga tempatan, mereka memegang pas lawatan sosial pasangan kepada warga negara. Pada pas ini tertera perkataan tidak dibenarkan bekerja. Jika mereka mau bekerja, mereka mesti memohon kepada pihak berkuasa kita. Di situ, kerana dasar kita adalah dasar membenarkan mereka bekerja, mereka boleh bekerja selama mana mereka mematuhi syarat. Pertama, ketika memohon, mereka sertakan dokumen perkahwinan yang sah. Di negara kita, berkahwin di Siam tak boleh. Tapi kahwin di Siam, kemudian balik daftar di sini, jadi boleh balik. Tapi asalnya mesti perkahwinan yang sah di negara kita. Yang kedua, dia mesti ada pasport dan dokumen perjalanan yang sah. Dan dia memang physically tinggal di sini. Ya, dia tak boleh sekali tinggal di sini, kemudian bulan depan 3 bulan berada di Australia ke. Kemudian balik. Tak boleh. Dia mesti berlama untuk satu tempoh berterusan 5 tahun. Kemudian dia mesti melepasi tapisan keselamatan oleh pihak polis dan tak termasuk dalam senarai syak. Jadi kesimpulannya, apakah boleh? Jawapannya ya. Apakah automatik? Tidak. Kena mohon. Ada syarat? Ya. Ya. Dan bahagian kedua soalan Bukit Bendera ini, apakah ini soal pemustatin tetap? Apabila mereka memegang pas lawatan sosial pasangan warga negara untuk satu tempoh, iaitu selepas 5 tahun, mereka boleh memohon untuk mendapatkan permit masuk. Istilah kita ni permit masuk lah ya, iaitu IC merah. Mereka boleh mendapatkan IC merah selepas 5 tahun. Dan selepas satu tempoh, undang-undang negara kita mengatakan mereka boleh juga memohon warga negara. Tapi bukan lagi dengan Jabatan Immigration, tapi dengan Jabatan Pendaftaran. Itu proses yang mengikut undang-undang dalam negara kita. Terima kasih. Silakan Bukit Bendera. Terima kasih Yang Berhormat Menteri ke atas jawapan yang telah diberikan. Jadi soalan tambahan saya mungkin ada berkaitan jugalah dengan soalan tadi dengan Yang Berhormat Kelang, iaitu terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, ya, yang bertindak membuat seruan ke atas premis penyagaan bukan warga negara. Jadi sambil membuat rakaman video dan sebagainya supaya ia viral, dan jadi pihak-pihak ini dianggap sebagai hero masyarakat. Jadi ini memperlihatkan masalah xenofobia dan mencerminkan imej yang buruk. Jadi bagaimanakah jika perniagaan ini dijalankan secara sah di sisi undang-undang? Jadi apakah pendirian sebenar KDN terhadap warga asing yang mencari rezeki di Malaysia dan juga menjalankan perniagaan secara sah di sisi undang-undang? Jadi benarkah dakwaan wujud, iaitu sikap double standard netizen terhadap bangsa-bangsa yang berbeza? Jadi mohon penjelasan Yang Berhormat. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih rakan saya Bukit Bendera. Presiden Pertua, keberadaan warga asing di negara kita ni, selama dia memiliki dokumen yang sah mengikut undang-undang, mereka boleh bekerja seperti saya sebut tadi kan. Tapi sudah menjadi lumrah akan ada di sana kalangan yang masuk tapi tanpa dokumen apa-apa. Jadi ini undang-undang dan penguatkuasa kita akan terus menjalankan tanggungjawab. Baik. Di antara kedua-dua situasi ini, kerajaan harus mengambil pendekatan yang lebih seimbang. Pertama, apa hakikat yang tak berubah? Mereka sudah pun berada di sini. Apa yang tak berubah? Mereka manusia. Okay. Dari segi kemanusiaan, mereka nak meneruskan kehidupan. Yang pertama. Tapi dari sudut pelaksanaan undang-undang sebagai kerajaan yang berkuasa, kita ada tanggungjawab untuk melaksanakan undang-undang, menguatkuasakan undang-undang. Sebab dia ada bagi kesan ekonomi, kesan politik, kesan sosial. Saya beri jaminan Yang Berhormat, pemantauan pihak berkuasa, khususnya pasukan polis, terhadap keadaan yang Berhormat sebutkan tadi, sekarang lebih tertumpu kepada insiden seperti ini hanya dikesan di Pulau Pinang dan sedikit di Johor. Tapi kita tak boleh underestimate. We can never underestimate the sentiment among the locals.
Sebab itu kita kena terus membuat pemantauan. Jadi pertimbangannya dari sudut kemanusiaan, kita tak boleh just tangkap, kemudian campak ke laut atau halau begitu saja. Ada due process dia. Kalau mereka menyalahinya. Sebab itu saya sebut tadi. Dia juga ada peranan ataupun ada perkara yang telah pun dilakukan juga oleh warga tempatan. Misalnya, ruang niaga. Warga tempatan bila dah dapat, bagi kepada pendatang asing berniaga, warga tempatan duduk di rumah. Itu yang berlaku bila kita buat tindakan penguatkuasa. Ataupun sewakan rumah. Kemudian akan ada satu dua watak yang kemudiannya mengambil tindakan di atas tangan sendiri. Itu tak dibenarkan.